Menjelang 2025, Kementerian Pendidikan KPM menjayakan dasar pendidikan digital. KPM juga mengadakan sebahagian bahan pembelajaran dalam bentuk digital. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nurul Jannah, wartawan TV PSS STKC Yokuan anda untuk episod khas TV PSS Inspirasi Dunia Pendidikan. Hari ini kita akan menyelami dunia generasi muda yang bukan sahaja celik digital, malah bijak menggunakan teknologi untuk mencipta kejayaan dalam pendidikan. Jom kita lihat bagaimana mereka melangkah dengan yakin dalam dunia serba canggih ini. Apakah itu Delima? Delima ialah Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Delima merupakan pelantar pembelajaran digital KPM yang menyatukan pelbagai aplikasi dan sumber pembelajaran dalam satu tempat. Terdapat pelbagai tools, bahan dan elemen yang boleh kita teroka di dalam satu pelantar iaitu Delima. Antaranya adalah buku teks digital, bahan interaktif, AI tools, Canva, Google Classroom dan banyak lagi. Dengan Delima, murid bukan sahaja belajar tetapi mereka menjadi pencipta kandungan, pemikir kritis dan pengguna teknologi yang beretika. Sebenarnya ada banyak lagi tool-tool yang menarik yang boleh kita teroka. Hari ini saya akan memubuh salah seorang guru di sekolah untuk berkongsi pengalaman beliau menggunakan Delima. Jom kita dengar. Cikgu tahu tak apa itu Delima? Cikgu pernah guna? Ya, tentu sekali. Saya selalu guna Delima. Delima ni merupakan satu pelantar pembelajaran digital yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Oh, kalau macam tu, apa antara tools yang cikgu selalu guna dalam Delima? Dalam Delima dekat sekolah ni, saya paling kerap guna Google Classroom lah. Macam kami masukkan quiz, kami masukkan latihan-latihan untuk murid. Biasanya setiap panitia masing-masing akan masukkan latihan ataupun tugasan ataupun quiz dalam Google Classroom itu sendiri. Cikgu ada guna AI tools dalam Delima? Saya ada guna. Biasanya saya gunakan AI tools ni untuk bantu murid menulis dan berfikir secara kreatif. Ada banyak lagi sebenarnya kegunaan AI tools ni. Terima kasih cikgu atas perkongsian yang bermanfaat. Itulah dia peranan teknologi dalam membentuk generasi fasa digital. Saya Nurul Jannah melaporkan untuk TV PSS Inspirasi Dunia Pendidikan. Demikianlah perkongsian menarik daripada guru kita tentang bagaimana pelantar Delima dimanfaatkan dalam pembelajaran harian. Dengan adanya Delima, pendidikan tidak lagi terhad dalam bilik darjah. Ia kini bergerak seiring dengan zaman, mendepani cabaran, memacu perubahan. Justru itu, marilah kita sama-sama manfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggungjawab. Daripada saya di TV PSS STKC Yokuan, terima kasih kerana bersama saya dalam episod kali ini. Saya Nurul Jannah melaporkan untuk TV PSS STKC Yokuan. Generasi fasa digital memacu kegemilangan pendidikan.